Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat yang mana tengok channel ni, hari ni kita nak pergi mengangkat jaring ya, sebab tengah hari tadi ada pasang jaring. Adalah 2-3 utas jaring. Jadi petang ni kita nak pergi tengok lah. Jom kita terus pergi tengok dulu. Tu, kejut. Buluh tu digoyang kuat tadi. Apa? Kuat digoyang buluh tu tadi. Ranting. Ni ada ikan. Kuat goyang tadi. Tu, timbul. Laju bawah. Tonggeng ni. Air laju Sungai Bernam. Sungai Bernam air laju. Duri rotan. Buang duri rotan dulu. Bismillah. Kuat goyang buluh tu tadi. Takkan goyang di air. Air Bernam laju. Tu. Oh. Tak ada kosong. Oh ya Allah. Ai. Tu. Apa tu? Jawa. Merah. Ya, mesti bertelur. Guys, Pak Man dah turun sungai guys. Boleh order-order ikan guys. Lama dah tak turun ni. Macam-macam dugaan jadi sebelum ni. Cobaan. Biasalah, nak macam mana. Pinggang pun masih sakit lagi. Jatuh kandang kambing. Mana ni? Lekat leher. Kopak dah. Tak boleh angkat gitu. Dia tolak naik ke tepi. Ni guys. Naik ke tepi. Macam tu. Okey, baik. Mana yang baik? Dia dah ekor Ekor je. Jadilah. Sekarang balik seekor lagi. Air Bernam laju. Air Bernam laju. Air Selang Sebak.
boleh. Apalah. Boleh lah tu. Boleh lah. Boleh lah tu. Tik. Air laju macam ni bahaya sikit. Takut sampah, takut kayu. Balak. Kena pandai tengok sampah. Sampah. Lampau jauh. Pulang. Apa itu? Ui, bengkok. Oh, sorry. Kameranya ke lain. Kenapa kameranya ke lain? Dia mata tengok ke lain, tangan ke lain. Putih je lah. Ni badannya. Duduk dalam air pun boleh putih. Tengah line. Duduk dalam air memang boleh putih. Kalau tong lupa nak campak ke atas. Tolak, saya nak tolak. Apa? Jadilah, alhamdulillah. Sekor dua. Lama-lama banyak lah. Lama dah tak ngacor. Okay. Next checkpoint. Situ cantik tu. Tapi hari pusing. Nak bunyi. Oh, ada. Ui, banyak ah. Banyak ah. Oh. Ada ikan. Tarik. Kejap. Tarik dulu. Alhamdulillah. Tempat.
telur. Patut main. Ui, dah nak lepas dah. Penuh telurnya, penuh. Mana sangkut? Keren. Ui. Ikan kasam. Ikan kasam. Ikan jeruk. Ikan kasam. Kasam goreng sedap suka itu. Goreng garing-garing. Goreng garing-garing. Ikan main kat sini. Belah depan banyak. Terlepas. Song. Rabai. Berlilit kepala. Kalau boleh masuk dalam ni, senang dah. Letak je. Payah nak pegang. Scrub muka. Tenyeh kat muka. Nampak terapung. Sondak. Buaya. Mengecik. Rumput tu. Besar. Yang tengah-tengah ni besar-besar pula. Dah, syukur. Semua bertelur. Telurnya nanti kita lepaskan. Ikannya kita ambil. Banyak songeh tu. Pembiarkan semula. Salah masuk tu. Lagi. Susah. Lepas. Besar. Lampam. Ikan apa tu? Ikan botak kat belakang. Parang. Ikan parang dia main atas kan? Masak asam sedap ni. Jangan disebut. Sekarang bagi orang. Tak ada nak masak. Nak parang. Baru sebut nak masak dah dia baginya orang. Ikan ni Sedap manis. Tulang dia lah. Tulang dia tak ni. Tak seronok. Lampam. Ada udang galah dekat ni bukan. Tak pernah dapat lah ya. Ada pernah dapat. Ada kat dulu. Dia bukan tali tu ke? Kat benang. Dia bukan
kat benang lalu yang senang lekatnya. Sorry. Salah lagi. Lari-lari kameranya. Kejap ke atas, kejap ke bawah. Kejap ke atas, kejap ke bawah. Kamera lama tak turun. Dia tak settle. Turun lagi. Jom. Ada. Lepas. 2 ekor. 3 ekor. 2 ekor. Banyak gak. Picit lagi perutnya. Oh, Pergi picit perutnya. Itu kalau kering tu. Kerah. ya. Kok mana untuk Simpul-simpul. tok-tok. Habis. Lagi air ni. Ha? Air sekali lagi ni. Habis. Jadilah 2 kilo. Nak usia lagi ni tau. Kita tengok sikit. Okay. Dalam ni pun ada. Okay. Kita balik kita tengok. Ada. Patutlah. Batu tengah tak ada. Angkutan berau patut tengah timbul. 1-0. Lain semua ada. Ni nak pasang lagi 1, 2. Tak boleh bawa yang batu lagi.
saya tak tahu takut lah. Air dalam macam ni pun nak mandi sungai. Alhamdulillah dah sampai, hari nak hujan lagi. Okey. Ya. Yang bawa ambil semua dah? Dah. Kejap ya. Bangun sikit. Ya. Alhamdulillah dah sampai ke Pengkalan. Syukur, alhamdulillah rezeki hari pertama pasang pukat. Inilah dia rezekinya. Pegang nak dekat gambar. Mula-mula tadi kita pasang tadi adalah dapat seekor ikan sebarau ya, berat 1 kilo lebih. Yang ini adalah alhamdulillah lah. Jap, angkat. Mana boleh angkat? Daun ni pun. Dah. Okey. Ini sajalah hasil kita petang ni. Rezeki alhamdulillah, syukur. Yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa ya. Okey, bye bye.